Assalamualaikum guys. Welcome to Indonesia channel. Okay, kami dah lama tak post konten sebab apa? Sebab kami semua busy dah puasa raya. Okay guys, hari ni kita nak buat lagi. Kita akan buat konten memancing. Okay, let's go. Kita pergi mancing. Sup. Otoway ke sana dah. Otoway. Diorang dah dekat hutan. Okay, jom. Oh, Palis. Okay guys, hari ni saya akan jadi kameraman. Sebab saya memang kameraman. Cakap jangan ikut. Kau dah tidur? Tanya lambat. Main dekat alam surga. Woi, kita dah kat jalan. Okay, guys, tapi nak sampai dah. Dah sampai. Motornya. Kejap aku ingat apa. Zos tu. Benda. Kau ni kalau dia faham tak pasal-pasal dia berhenti dia pergi kat aku. Songki. Okay, kau sudah pukul ni. Okay, nanti kita ke taman ni dah. Lepas tu dia kata boykot nama aku. Assalamualaikum. Tak bina orang. Bang. Assalamualaikum bang. Doras. Nama abang siapa bang? Nama saya lah. Nama abang Nuah Sejarah. Ini Amri Zaidi. Benda. Tak usah kaget. Apa ni bocil? Sini. Cuba kau. Topik AI. Cuba kau cakap Punya betul lah. Sabah. Sabah. Karena kau kan Amri Zaidi. Ini. Ya. Dapat ikan tu tak rugi. Westai tu yang perlu rasakan. Okay guys, kita dah sampai dekat tempat yang kita. Okay. Jalan mbak. Di sinilah kita akan tunjuk bakat masing-masing. Tak. Gen alfa dia dah diam gen alfa. Tadi ni licin. Ya, licin bosku. Ni bayi saya. Semua dah selamat daripada juram. ya juram tu bukan. Bapak bersaksi dia. What? Hush. Ini kau nak mancing dalam hutan ke? Alam. Dan kita akan mancing. Wow, kat sini guys. Bapak bayar bila Kim, sabar Kim. Benda kau ni tak pandai mancing ke tak? So inilah tempat dia. Wow. Tasik buaya. Dapat? Weh nak juga weh. Weh ada padi. Wow. Ye Nuah. Dan kau rekod Len. Oh, cantik siap. Hai Nuah Sejarah ni bahasa sangat. Kalau kita nak ikan kita kena baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar. Tu korang nak makan. Benda tu itu lompat laut. Laut ambil. Sabar you guys. Dah pakai nyamuk. Cuba makan roti. Aku dapat nyamuk. Banyak. Kau dia teka-teki. Lah, tadi kau stop.
Yolah tadi aku stop. Sana tadi aku rekod terpapa. Yang aku macam tu kau tak rekod. Ah, Yang aku balik. Aku tak perasan. Aku pun kau rekod. Panas. Dia dah kelupa buat kipas. Tu tak strong ah. Dia bukan budak kampung. Betul. Tunjuk dia ni. Tunjuk dia. Dah bukan kau bukan budak kampung. Aku yang kena kipas bukan aku. Benda kau yang rekod. iPhone baik. iPhone ni padu tu. Yes. iPhone apa? Di sini kita di sini kita boleh nampak. Jatuh ni. Hah? Jatuh. Aku dengar lah bunyi kipas tu. Bodoh lah kau ni geng. Aduh agak-agak nak prank. Nak prank. Jangan jatuh masalah bunyi kat sana. Okay guys, kita sedang menunggu. Kenapa? Semadu. Kita makan separuh tu. Bangla tu. Ni makan separuh ke? Semadu. Padunya habis sudah. Habis? Yang udang punya. Jenis kecil, jenis kecilnya bukan besar punya. Tak apa. Kita akan tukar. Uish. Kita akan tukar tempat lain sebab kat sini tak ada ikan. Kalau tak ada juga, maaf lah. Tak boleh rasanya. Tu, semua dah pergi dah. Tinggal kita orang je. Balingan daripada Hakim. Aish Hakim. Oh, baya. Sorry ya guys, kamera tak okey sebab tengah menghalau serangga. Tu ni. Oh, nampak. Kita tunjuk dulu kawasan-kawasan dia. Dalam ni ada daun kering. Malam-malam ada. Malam-malam. Kau pernah mancing malam-malam? Hah? Itu saja kerana tidak dapat ikan. Aku rasa kita tengok ni. Banyak dah ikan kita dapat. Satu, tiga, empat, lima. Rezeki kita hari ni. Lagi? Nanti kita akan tengok bakat Hakim. Pandai. Tarik pelan-pelan. View bila nate fe. Ikan di atas. Kibra. Macam aku penting kan. Bukan aku, bapak aku. Oh, tengok L. Maksudnya dia. Aku belajar dengan dia. Tengok set kau pula. Kau balik macam ni lah. Macam ni ke? L ke tak L? Rasa kau baling kat situ. Aktif lah sikit supaya gelak lawak. Dua dia ni tak kelakar weh dia ni. Boykot lah nama Hakim ni. Benda. Benda lah kau ni, ya Allah. Okay guys, saya tengah buat juaran ikan tapi bersih kayu. Okay. Kita tengoklah. Abang kita tengah mancing. Abang kita tengah mancing. Mandi-mandi. Si kita mandi lanjut. Asal bunyi bubul? Ikan makan Pada ekor ikan ni, dia nanti ganggu je. Wih, fighter aja. Kak, aku dah cakap aku bukan pro macam Ipan. Aku pun aja aku main cakap je, tak tahu. Ni kalau aku dah. Tolong dekat. Okay, geng. Inilah dia. Okay, Fighter geng. kita. Okay, geng. Ni kita nak perasa sikit gula-gula. Ni
minyak wangi ya? Tak, gula-gula. Minyak wangi bukan minyak wangi, itu untuk mulut. Dah. Tapi mana terjauh tak ada gula. Takut tiba-tiba putus siu jadi terbang. Alah, pendek je. Dah, aku suruh foto ikut kau je kan. Ikut kau ada. Ini macam tongkat malaikat maut. Hanya bunyiannya main. Pas tukar. Fighters ada banyak. Aku pas tukar. Jordan Hakim dah apa panggil? Fighter. Umpan besar tak makan tak apa. Dapat cari je. Dapat je terjun dah. Kau terjun. Oh tu. Ush, gaya. Apalah. Benda ni ikan kat sana kau pergi baling kat situ kenapa? Lari. Tarik. Tengok nanti dapat daun ni. Sekejap aku nak tengok ada ikan ke tak. Tu ikan warna kuning. Tu ikan warna kuning. Okay guys. Loh. Bye-bye. Bye. Cakap lah. Aku saja cakap bye-bye. Bye. Cakap lah. Guys, sampai sini saja konten kita hari ni. Jangan lupa. Mancing pun dah macam Fighter baru sampai. Siapa suruh? Kalau dapat ikan dapat ah. Kalau tak kan. tak. Sebab dah berapa jam lah kita sini dari pukul 2. Apa dapat tak dapat pun. 3 jam lah kat sini. Tak dapat ikan guys. Sorry guys. Kenapalah kita berjam-jam kat sini. Koyak kami koyak lah. Tadi aku cakap apa tadi? Koyak sebab apa? Koyak sebab bateri sikit. Bateri 19 panas lah ni. Malas lah. Tak phone panas. Itulah guys. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa solat, ngaji, jaga mak ayah, jadi anak yang soleha. Lagi? Adik-beradik. Ya, sebagai anak sulung ni anak sulung, anak nombor 3, betul? Siapa kita? Kita adalah bocah. Bewak, mana bewak? Bewak. Weh, bewak. Nak macam tak pernah tengok bewak je kau ni.